Assalamualaikum, bos. Salam. Hai, Pakcik Uban. Sihat ke? Saya kalau Pakcik Uban ni saya duduk panas lagi ni. Oh, duduk Awak adik tepuk belakang Juling. kita. Adik Juling pasal apa adik Juling? Oh, duduk tepuk belakang kita, Abang ni. Bukan. Tak, dia contoh panas sangat tu. Cuba contoh panas pasal apa? Dia panas macam ni. Kita nak duduk ikut dia. Nak ikut. Dia bos kita book. Dia panggil macam ni. Oh, motor Forza tu. Motor standard weh. Dia duduk tunduk. Lepas tu dia panggil lagi. Ui, aku cakap Ryan, kita kena cari orang tua ni. Kita kena bagi dia. Dia ada tahu, dia tengok siapa joki. Tak. Okey. Pasal ramai tu. Saya dah tengok dah. Ni nak kuasa dia ni main daripada belakang kan. Dia kiri kanan. Kiri kanan. Kami pun tak laju lagi masa tu. Tak apa, dia main potong kurung. Piau depan lah. Aku tak ambuih budak ni. Aku tak. Anteng uzak. Aku tak. Tu yang saya nak liga awal pun sebenarnya motor saya pun tak kuat mana. Tu yang dan saya kutip pelan-pelan sikit. Saya tak tutup langsung throttle. Macam awal nak tutup buka. Sebab tu saya boleh sampai. Dia bos sedang kat kuning ni. Pop. Aku cakap balik tu abang ni. Abang Dip, saya cakap dengan Ryan. Aku duk panas ni kan. Kita nak kena cari juga si orang tua ni. Dia ada tahu motor kita macam mana. Aku cakap laju macam mana 148 je kan. Motor ni. Dah tak boleh buat P dah. 148. Motor Rezek kami 1.5 lebih. Laju sikit je. Sikit je kalau tak dah makan dah. Dah Laju sikit cerita lah. Sebab habis tu dah. saya nak kutip dia pun lambat. Sikit. Dia dah boleh tengok. Sama sampai tepi tu bagi sudah. Lepas tu kita ambil angin tu dia nak main lah. Tu yang kita pergi. Mari. Tak dapat. Dia boh aku sedih. Aku cakap, alamak. Nak kena aku dah ni. Nak kena lah. Duduk depan lah. Aku cakap tak, angin pun tak dapat. Habis tu lah ni kena tukar skuter tu kepada Rezek tu. Macam mana? Tukar tak tukar. Aku nak boh lagi. Kita main side by side nanti. Apa nak jadi. Yes, Adik main lawan ni. Kita nak dua. Sebelah-sebelah punya. Motor sama. Forza. Kita ada Forza. Dia ada Forza kan? Ada Abang Adik dah kan? Untuk kita 162 je. Tak kisahlah. Kita duduk sebelah-sebelah. Yang penting Abang Adik yang rider. Nak tengok macam mana. Dah.